Selamat pagi, salam 2 Syawal, right? 2 Syawal ni kita semua dapat kejutan, harga emas menjunam. Tapi apa kita nak buat sebenarnya, right? Macam mana ni, right? Nak tahu? Tengok sampai habis. Okay, kalau kita adalah gold saver, right? Kita tak perlu kalut dengan harga emas yang turun naik. Harga emas memang dah biasa turun naik dalam jangka masa terdekat. Dan jangka sepanjang 20 tahun ke belakang ni, harga ni memang naik average 10% setahun, right? Dalam jangka masa pendek dia memang turun dan naik. Tak ada peliknya. Tapi sekarang ni harganya menjunam jatuh. Jadi sekarang ni tak perlu kalut. Gold saver sebagaimana yang disarankan oleh mentor saya Tuan Haji Zulkifli Syafiee, kita concentrate pada penambahan gram. Kalau harga naik, kita senyum. Bila harga turun, kita borong. Jadi dalam keadaan sekarang, ambillah tindakan bijak. Tindakan bijak adalah menambah penambahan gram. Pada 619 per gram, itu adalah discounted price yang hebat. So ambillah peluang ni, masuk pada harga diskaun yang hebat ni, right? Satu lagi, tahu tak anda, right? Bila kita tambahkan gram semasa harga murah 619 per gram ni, ia akan membantu merendahkan kos per unit kita di dalam akaun GAP. Bagus tu kan? Nak tahu? Dapat sesuatu? Follow saya rapat-rapat. Kalau dah ready nak mulakan, klik link di bio, saya akan bimbing anda.